So ada dua piece ni aku akan review lagi. Nak rasa macam mana sedap ke tak. So, memang sedap dan berbaloi kalau kau nak beli benda ni. Dukung, yeah. Jangan berhenti, jarang memubang channel. Terus penuhi bulan. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Duga-duga-dung. So siapa je buat tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan jambu. Depan mata korang ni ada dua jambu. Satu piece apple, satu lagi piece strawberry. So aku beli kat mana ni? Aku beli dekat Cameron Highland. Adik aku yang tolong belikan. Satu paket ni harga dia RM15. So ada 4 biji lah. 4 biji ni dapat dah RM30. So ada dua piece ni aku akan review lagi. Nak rasa macam mana sedap ke tak. So tanpa nak membuang masa lagi, aku akan tengah review lah produk ni. Piece apple dengan piece strawberry ni. Aku akan rasa lah sedap ke tak. So tanpa nak membuang masa lagi, jom tengah makan. So jom kita tengah makan. Ni dia jambu piece strawberry. Bismillah. Sedap. Tapi rasa dia bukan rasa strawberry, dia rasa jambu gitu je. Ni kalau ada sebut asam, kau letak lagi sedap. Dia rasa dia crunchy and ada sikit asam-asam sikit. Ada sikit rasa macam pahit sikit tapi sedap. Dia sebati orang kata. Kalau kau makan benda ni, kau teringat macam kau makan jambu batu ke jambu air macam gitu lah. Bila kau makan tu memang rasa lebih kurang gitu je. So next kita rasa pula jambu batu piece apple. Kedua rasa ni memang ada berbeza sikit. Rasa dia macam apple lah, lebih daripada apple. Dan rasa dia manis lah benda ni. Dia kan, kalau benda ni bagi aku sedap kalau makan dengan colek ke ataupun orang kata rojak, lalu kita makan dengan asam ke, memang sangat sedap lah. Sebut asam bukan asam keping, ni sebut asam. Kalau kita makan sebut asam tu tambah kat sini memang sangat sedap. Memang sedap dan berbaloi kalau kau nak beli benda ni. So setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biar YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau saya